Tolong cek Google. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, hari ni kita berada di mana? Kita berada di Oppa Zuzu, Cawangan, KL. Okay, semalam kita orang cuti. So, ramai yang lalu kat kedai ni, dia cakap kenapa tutup kedai ke? Kenapa cuti? Kenapa bukan cuti hari Rabu ke? Okay, sebenarnya macam ni. Sebelum ni kita plan cuti hari Rabu. Semalam kita cuba cuti hari Isnin sebab kita cadang nak balik Ipoh. So, kita cadang time kita balik Ipoh tu, kedai kat Ipoh pun operasi. So, kita boleh monitor kat sana. Tapi setelah kita meneliti, sehari cuti memang tak cukup. Okay, so kita akan buat cuti macam mana? Setiap bulan, kita akan 1 minggu cuti 2 hari. Isnin dan Selasa. Okay, seminggu tu cuti. Seminggu lagi satu tak ada cuti. Straight buka. So, minggu lagi satu pula cuti. Isnin, Selasa lagi sekali. So, apa-apa pun, kalau korang datang kedai ke apa, korang boleh call dulu. Nombor ada dekat dalam Google. Okay, korang boleh call ataupun waktu operasi pun kita akan update dekat Google. Apa-apa korang ingat, cek Google dulu. Kalau Google tunjuk open, open lah. Kalau Google tunjuk close, close lah kita. Okay, waktu operasi semua ada kat sana. Alright, jangan lupa. Minggu depan tak ada cuti. Straight. Sebab minggu depan adalah cuti sekolah dengan Deepawali. So, straight kita berniaga. Tak ada cuti. Selepas Deepawali, minggu selepas Deepawali, kita cuti 2 hari. Isnin dan Selasa. Alright, itu saja. Jangan lupa, cek Google. Pastikan cek Google. Sekarang semua hujung jari. Cek Google. Tolong cek Google. Okay, bye.